tak nak seorang ni cakap ni. Lebih mudah je lah untuk akad nikah. Kau kenal mana ni? Tak ajar kali kan je. Baik. Yang saya hormati pasangan pengantin pada hari ini. Seterusnya wali kita pada hari ini. Dua orang saksi kita, Ustaz lagi dengan Sensor sebagai saksi majlis kita pada hari ini. Tak lupa juga keluarga daripada pengantin perempuan, keluarga daripada pengantin lelaki. Baik, pengantin ada apa nak tanya? Nak tengok tu Ustaz mas kahwin 1,000? Ya pergi. Antara 9,000 clear lah. Bentuk cincin sebentuk ni cincin mah. Bagi cincin mah. Pilih cincin kan buka. Beli bilang. Sama tu pomel. Tahu lagi tak? Namanya nak TB. Nak TB. Instagram 50. Johan, rumah tak ada masalah. Nabi dengan Khadijah pun boleh kan? Nabi dengan Aisyah sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wala nabaila wa harrama sifahu wa awa'ada alaih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersempena bulan Rabiul Awal ni berbanyakkanlah berselawat bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya selawat kita tergolong di kalangan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkahwinan adalah satu perkara yang sangat digalakkan oleh agama Islam. Allah telah menghalalkan nikah dan menggalakkan manusia kepadanya. Nikah ni sangat-sangat digalakkan oleh Islam. Yang tak digalakkan oleh Islam, dating tak tawai. Itu diharamkan oleh Islam. Haram lah, bukan halal, bukan haram, bukan makruh. Haram lah, haram. Jadi tak nikah gitu, kurang-kurang payahlah duduk dating. Pasal apa? Kesian dia orang tak nak claim dalam hubungan rumah tangga. Dating masa buat dengan nikah dia nak claim dan sebagainya. Jadi kita jaga syariat, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Allah telah menghalalkan nikah dan menggalakkan manusia kepadanya. Allah mengharamkan zina dan memberi amaran azabnya sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Zina ni hampir pun Allah Taala tak bagi, Allah Taala larang. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Pasal apa? Bila duduk sekali ni syaitan duk main. Pasal apa? Lelaki dan perempuan tak boleh pegang banyak, dia pegang sikit. Tak boleh pegang sikit, dia pegang banyak. Biasanya telajak tu boleh nak.
Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, an-nikahu sunnati faman la ya'mal bi sunnati falaysa minni, rawi Ibnu Majah. Maksudnya nikah ni Nabi kata sunnah dia. Barang siapa yang tak mau nikah, tak mau nikah lah, bukannya maksudnya tak ada jodoh, tak ada duit, tak ada kenalan mana-mana perempuan, tu lain cerita. Ni terus tak mau nikah, maka tolong beringat, takut Nabi tak mengaku sebagai golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada hikmah perkahwinan ialah meramaikan zuriat dengan benda yang suci. Bila nikah ni, anak tu maknanya zuriat tu pastinya insya-Allah ada. Bukannya wajib ada, insya-Allah ada. Ada yang juga orang nikah 3-4 tahun pun tak boleh ke. Ada juga yang nikah tu lepas pada setahun tu boleh anak. Rezeki masing-masing baik. Islam berkehendakkan tiap-tiap perkahwinan itu berpanjangan hidup antara pasangan suami isteri dengan penuh kasih sayang dan dalam keadaan aman, tenang dan sentiasa akan memurah kebahagiaan hidup di dunia maupun di hari akhirat kelak. Itu kesan yang agama nak kepada tiap-tiap perkahwinan. Berapa lama kawan? Tapi sekali banyak ni. Banyak dan nikah ni mohon ampun ada dosa buat sebelum akad nikah. Takut nanti orang tak nak claim dalam tempoh perkahwinan. Buat hati main lagi lebih berat. Okey. Pastikan mohon ampun kepada Allah SWT. Baik. Suami hendaklah mengetahui dan menyempurnakan segala tanggungjawab terhadap isteri dan keluarganya. Ingat, tanggungjawab isteri dan keluarga suami tu, keluarga, suami dan isteri itu ada satu keluarga dengan memberi nafkah yang cukup, berlaku adil jika beristeri lebih daripada satu. Hal ni satu, satu no. Baik, kalau ada lagi lepas ni tolong berlaku adil. Saya sebut pada dalam teks khutbah dah. Jangan marah dengan perempuan tu. Apa ustaz ni kami tak akan nikah lagi, baru nikah dah seorang ni. Tak, bukan nak cerita. Kalau ada ramai, tolong berlaku adil. Dan kewajipan suami juga untuk mengajarkan penguasaan agama kepada isteri. Hai suami sekalian, bini hampa benar bab agama, maka suami wajib mengajar bab agama. Bila ada suami tak reti, bawa pergi mengaji. Jangan duk jadi rumah tangga yang tak apa nak cerdik dalam bab agama. Pasal apa? Pasalnya sembahyang, bang, puasa, zakat, haji semua tu dalam rumah tangga siapa nak pantau? Suamilah yang pantau. Kalau suami tak pantau, maka terimalah. Hidup kat dunia ni boleh dah lepas 60 tahun tu pun rasa lama dah kan. Tapi kat sana tu, oi manusia, hang tak jaga bini hang apa? Tutup aurat, pundak, pakai ketat-ketat. Aku tak tahu ya Allah. Jawablah macam tu sampai bila pun. Duk kena balas dengan malaikat. Tolong berhati-hati bila dah jadi suami. Tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, tanggungjawab anak-anak apa semua. Suamilah sebagai pemimpin yang kena memandu dia. Janganlah sesekali suami menjadikan isteri itu tempat tumpuan hawa nafsu semata-mata. Nikah ni bukan seks semata-mata. Malah kita menurut syarak dan kita menghayati apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan isteri itu bukan juga tempat maki hamun. Masa cinta elok, masa kelai pun kena tolong elok. Masa cinta reti amal ambil rumah ayah kan. Tak mau jangan duk pilih pan tak kawan. Jangan duk kurang tak kawan, mai hantar pergi bagi elok. Bahkan hendaklah sentiasa berlemah lembut dan bersefahaman pada segala bicara. Hendaklah suami mengajarkan segala perkara yang disuruh. Disuruh ni bukan disuruh oleh isteri. Jadi pak turut pula tengah laki ni bini duk puli macam tu ya. Bang, tapi mana tu? Bini ustaz. Masuk dalam rumah. Isteri tolong jangan jadi macam tu. Suami kalau jadi yang macam tu, panggil dayus ni, maka nak cium bau syurga pun tak boleh. Padahal syurga tu 500 tahun jarak perjalanan pun dah boleh bau. Kita pergi Johor, sini Johor berapa kilo? Lebih kurang 700 kilometer. Tu perjalanan pergi ke Johor berapa jam? Kita letaklah dalam 8 ke 12 jam sampai di Johor. Lajak sejam lagi boleh sampai di Danggabe. Maka itu lebih kurang setengah hari. Setengah hari lah perjalanan. Busuk-busuk kita letaklah sehari perjalanan kan. Ini 500 tahun perjalanan. Boleh bau dah bauan syurga tu. Tapi bagi suami yang dayus, hai suami sekalian yang ada dalam ni, siapa yang menjadi dayus, bau syurga pun tak boleh. Maka tunaikanlah tanggungjawab bagi elok. Setelah kamu berkahwin, janganlah mudah bercerai kerana bercerai adalah satu perbuatan, satu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awadul halal ila Allah at-talaq." Ibu lupa nak buka majlis tadi. Kita buka majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sambung. Maksudnya sebenci-benci perkara yang halal kepada Allah ialah talak, rumah tangga. Jadi apa cerita pun dah tak rasi, perceraian itu adalah hujungnya ataupun kematian itu adalah hujungnya. Hobi apa hobi? Bola apa? Bola sepak, kadang futsal. Bola boleh. Selalu main futsal ke main ni? Biasa main futsal. Futsal? Sana kadang pun lah. Lama ni lah. Tak ada hobi juga lah. Lepas tu masa tinggal tu hobi yang apa pula? Main game. Kau sekejap meeting ni tak main futsal lah. Dah dulu dulu saya dah tinggal. Mahal dulu lah. Cuma dulu kerja sana. Kau satu family. Kemeluh faham. Bahasa kemas tak? Kemas. Kemeluh ni kemeluh. Kau mikir lah. Belum tu loot kan. Loot pada KL ni. Kita loot dulu. Baru kemeluh. Baik. Main bola. Reti mana main bola? Siapa ajak? Okey sekolah. Ini cikgu ajak. Masa kat bola. Kau nak cerita segala skill dalam main bola pula ambil posisi apa? Dulu main Keeper. Lepas tu? Tidak main keeper je lah. Nak abang kata kalau reti dalam satu-satu benda tu, dalam rumah tangga, kalau dah hayati bagi lelak, insyaAllah dapat sini dah. Dapat ada. Main bola boleh main pasal kita minat. Rumah tangga pun nak jadi elok kena ada minat. Ada minat bukan sebab pasangan dan sebagainya. Bila ada minat kita akan belajar main bola. Bila kita ada minat kita akan belajar. Bila kita nak belajar mesti ada orang yang belajar. Jadi bola kita tu guru kita lah ajar masa sekolah kan. Jadi dalam rumah tangga kita ni kita belajar sama ada mak ayah kita ke mak mentua ke apa kita pergi kursus dan sebagainya. Jadi itu sebagai panduan kepada kita. Nak lepas nak jaga apa? Nak jaga goalkeeper. Mesti kena ada bantuan daripada depan orang apa? Kalau 30 minit ni apa? Defend. Kalau bet tak bantu pun tu orang video dia. Kalau rumah tangga, kalau isteri tak bantu kau dia teruk juga. Teruk juga. Kalau goalkeeper tak jaga bet pun teruk juga. Maksudnya kalau suami tak jaga isteri pun teruk juga dalam rumah tangga. Jadi semua teruk. Sebab rumah tangga ni perkongsian. Kalau apa juga keadaan kita berkongsi. Jadi hal kira jadi tak sadar nikah. Saya tahu dah. Kita dah. Jadi bila dah nak nikah ni kena berkongsi. Apa masalah pun kita dah berkongsi. Kalau lepas nak kongsi cari mak ayah. Cari mak mentua. Sembang mana ni tajuk yang tak minta pendapat kita. Cuma dalam masalah rumah tangga ni tak kira bila sebut kawan kan baik ke tak baik kan rumah tangga ni tolong tak terpisah dengan apa sebab tak sesuai. Sahabat baik kita tanya pendapat rumah tangga tapi dia nasihat tu adakah sesuai untuk kita ataupun sesuai untuk bini kita. Ya tentu sesuai untuk kita kalau dia kawan baik kita. Bini pula tanya sahabat baik dia nasihat sesuai untuk dia saja. Tapi kesan itu kita takut. Jadi apa cerita pun dalam masalah rumah tangga guru kita yang terbaik yang paling rapat dengan kita ni family kita lah mak ayah kita pak mentua kita tu sukses kita apa semua nak tanya ada apa rumah tangga silakan. Tapi dalam agama rujuk pada alur yang baik. Perceraian akan membawa seseorang kepada kesan kedukaan yang akan mendatangkan kerosakan dalam kehidupan lebih-lebih lagi jika sudah dikurniakan anak. Seseorang itu hendaklah berfikir dan insaf serta menjauhkan diri daripada mengerjakan perkara boleh merosakkan diri sendiri juga keturunan untuk keluarga dan masyarakat. Maka ambillah teladan wahai orang punya fikiran dan selalulah mengambil riba dengan kejadian-kejadian yang telah lalu. Rekod Isyak kan? Siap nak. Rekod Isyak pada dan lagi dah ni kena tanya Allah jom. Macam sini motor main tak? Nah, motor nak sudah WA. Lah ni. Nanti ada hantu saya. Ni mahal ni untuk apa? Macam apa tak ada mahal lagi lah. Memang kalau salah black yang tadi tu. Betul? Ada betul dah ni. Nak entah lah. No.
No. Zaman dah ni kuat tak main semua mahal. Lepas ni kau macam motor juga. Kasih sat TV 200. Enggak dah TV 200. Kan? Nak jalan TV pun payah. Kan rugi. Apa cerita pun, keputusan jangan kita menyusahkan pasangan kita, jangan kita menyusahkan keluarga kita, jangan menyusahkan keluarga kita, jangan menyusahkan masyarakat. Jadi yang kita tengok kejadian hak pelik-pelik rumah tangga, bini pukul laki, laki pukul bini, tinju dan sebagainya, bunuh lah apa dan semua tu, jadikanlah dia sebagai tiba untuk kita guide keluarga kita sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya bil absar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukani barakati sama. Banyak yang ngajak ni nak hidup lama ni kan. Apa cerita pun bawa. Syarti nak ngajak ni tolong bawa pergi ngaji. Orang ni tak mau ngaji. Bila tak mau ngaji jadi masalah. Paling tidak bagi lepas yang 5 perkara tu dalam rukun Islam. Baik, selesai. Khutbah nikah. Nanti anda nak tanya apa tak? Tak ada? Anda nak tanya tak? Kalau tak ada tanya, saya nak tanya. Anak mana? Baik. InsyaAllah lagi kita akan sifat sawat dan juga syadah. Lepas daripada tu kita buat wakalah. Kemudian kita dengar dia punya mengapai banyak mana, mengapai macam mana lepas akad itu. Kemudian kita akad yang betul. Baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti lagi terjemah syahadah yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Stop. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti membuat. Aku bersaksi apa? Nabi Muhammad itu sebenarnya bahawa betul Muhammad. itu yang pertama. Yang kedua bahawa Rasulullah Allah. Baik, bukan tak tahu. Nak sampai. Itu baru tu imam. Ada imam. Kalau malaikat makan lagi, mampu. Nah, jauh banyak malaikat makan lagi kan. Bila nak kenal. Baik. Selesai. Bang, mana lafaz makalah yang lafaz? Saya berdiri syarif memperkatakan kakak saya Musa Bika binti Rizki dengan pasangannya Muhammad Syafiq bin Muhammad Sidi dengan mas kawin sebanyak 1 ringgit dan tentu cincin. Tentu cincin tak payah masuk dalam. Tak payah masuk. RM1 tunai. Tunai. RM1 tunai. Boleh pakai lafaz tu. Baik. Baik. Dalam. Boleh. Saya berdiri syarif memperkatakan Ustaz anak saya Musa Bika binti Rizki dengan pasangannya Muhammad Syafiq bin Muhammad Sidi dengan mas kawin 1 ringgit tunai. Saya memakan pilihan tema buat pilihan daripada Rusdi bin Syarif untuk akan nikahkan anak dia Nur Syafiqah binti Ruki dengan pasangannya Muhammad Syafiq bin Muhammad Rosidi dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Baik, selesai. Dua kalah dah. Nanti lagi apa yang macam mana? Lepas akan nikah. Aku terima. Mulai mas
kahwinnya RM1,000 tunai kuat hati doa bagi ni sikit center ke doa. Tahu mana debut jelas ringgit. Nah, Aku terima nikahnya kita bikin rezeki dengan mas kahwin RM1,000. RM1,000 tunai. Lagi saya akan panggil, saya sebutlah lah. Wahai Muhammad Syafiq bin Muhammad Rosidi. Sebut, ya saya. Kuat sikit. Tak mau jawab, baik aku nak jawab. Ya saya. Dan saya sambung, aku nikahkan engkau dengan Nurul Syafiqah binti Rusdi yang walinya mewakilkan kepadaku dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Sambung tu. Aku terima nikahnya Nurul Syafiqah binti Rusdi dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Nak sah ke apa ni? Boleh lah. Wali kata boleh, kalau wali kata sah, boleh jalan tak tu. Okey baik. Ni ayah tu, ayah nak kata. Nak kata apa ni? Nak kata ni. Nak pesan apa? Sama. Pesan jaga anak orang ni tu. Betul lah. Aku tak ada sang tu. Ni nak pesan apa? Dia kat mana? anak? Nak pesan apa kat anak ni? Doa-doanya Ada elok dengan gaduh. Cinta mana? Dah nikah orang bertau. Apa masuk hubungan tu. Okey baik. Tuan tu. Gimana? Nak salam ke tak mau? Salam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ma amarallah bi bimsakin aw tasrihum ihsan. Wahai Muhammad Syafiq bin Muhammad Rosidi. Ya. Aku nikahkan engkau dengan Nurul Syafiqah binti Rusdi yang walinya mewakilkan kepadaku dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Terima nikahnya Nurul Syafiqah binti Rusdi dengan mas kahwin RM1,000. Dengar. Baik, alhamdulillah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma barik lana fil wasi wa ijma' bainahuma fi khair. Allahumma alli qalbayhima kama allafta bainal ma'i wat tin. Allahumma ijma' bainahuma al mahabbah wal mawaddah wal widad kama jama'ta baina ibadi wa mi wa rasulik. Allahumma alli bainahuma kama baina abina Adam wa Hawa wa baina Ibrahim wa Hajar wa baina nabiyyika wa habibika al-akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji at-tahirat Khadijah wa Aisyah wa ghayrihin. Allahumma ja'alna sumana salih ila yaumiddin. Allahumma asrif 'anna wa 'anhum al-bala' wal waba' wal bihamdi rahmatika ya marhamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusarri fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amra wa asa'a bi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, selesai nikah, doa pun dah. Jadi hang baca taklid bagi kuat supaya Nurul Syafiqah ni apa? Minyak lah. lambat. Dia tak tahu nak jawab. Dia kata apa? Isteri ku ke bini aku? Okey, baca bagi kuat. Bagi dia dengar. Saya tanya dia tak boleh jawab lagi. Siap. Bodoh aku balas dia. Jawab dengan niat tu. Baca bismillah tu. Jika saya tidak menikah Adalah saya. Nanti kau ni. Aku duduk belah dah. Bagi baca bagi kuat tu. Duduk belah dah. Lagi sama dah. Aku tahu nak tengok lagi. Aku duduk belah dah. Ketak ke duduk belah tu? Sama. Sama tak? Baca bagi kuat. Jika saya Muhammad Syafiqah Muhammad Rosidi dengan menghibur tadi, jika saya tidak menikah dengan saya Nurul Syafiqah binti Rusdi sama ada saya menurut dia ada perasaan atau dia menunjukkan saya dengan perasaan Tak pernah yang tak pernah yang kalau banyak ada rekaman tu Mudarat. Tubuh badannya.
Darar syar'i. Nek boleh je jadi tak. Dan jika sabit aduannya qadi hakim syar'i. Saya memang tak faham Muhammad. Nilai dengannya tertalaklah dia apa dia tu taklid macam tu. Yang pertama ni akuan sumpah, bukan akuan taklid lah. Akuan taklid mana kata taklid langgap, duduk je tu nak terang duduk bagi dengar. Jangan duk tinggal bini tak tawan, itu kurang bahasa kita. Jangan tinggal bini tawan sama ada secara rela ataupun dipaksa, ataupun bini meninggalkan hang secara paksaan. Dan tempoh masa kiraannya 4 bulan kemariah ataupun lebih. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, jika saya atau wakil saya tidak beri nafkah kepadanya, pasal apa dia letak wakil kat situ? Maksudnya penerangan penuh ada. Jadi bini kita kena bagi nafkah. Jadi sampai satu masa kita tak kena bagi nafkah tu, maksudnya macam mana? Mungkin kita sakit dan sebagainya, tak boleh bekerja, maka wakil kita tu yang kena bagi nafkah dia. Duit belanja tak ada. Lah ni hari ni banyak kita tengok pasangan suami isteri, suami sakit terlantak, bini teruk kena kerja. Padahal keluarga adik-adik semua main mewah, siapa pun tak bantu. Tu perangai hodoh tak? Padahal dalam saklik pun ada. Dalam kita ramai-ramai adik-adik, 5 adik-adik, kita seorang sakit kan. Adik-adik lain bukan nak kata miskin, ada lah orang berada lah sikit, tapi tak bantu keluarga ni. Tengok bini pula nak kena kerja, ngasuh suami, ngasuh anak-anak. Jadi maksudnya di sini saya atau wakil saya. Kalau kita tak boleh kerja, tanggungjawab terjatuh kepada wakil kita. Maksudnya adik-adik kita. Kena bagi nafkah kat dia. Bawah tu disebut nusyuz. Boleh tak bagi nafkah kat dia dengan syarat dah dihukum mahkamah kata isteri nusyuz tak perlu bagi nafkah. Itu tajuk lain. Okey, dua benda. Yang ketiganya, jika saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, penganiayaan atau pelecehan antara syar'i. Tubuh badan isteri bukan tempat sepak raja penuh nampak semua. Okey, pesan dah tu. Saya nak pesan dalam rumah tangga ni, kita sebagai suami janganlah duk kasar dengan bini. Paling tidak marah pun setakat mulut saja. Sebab sekali kita dah cuba nampak raja dan sebagainya, walaupun dah bermaafan hari raya, lepas tu berkelahi nak jadi pula. Tak payah nak tunjuk hero, tak payah nak tunjuk kuat depan bini. Itu bukan tempat dia. Sebabnya bila mana kita buat benda gitu, penganiayaan atau pelecehan antara syar'i, kita buat naya dia, seksa dia, tak kira bentuk penganiayaan macam mana pun. Balik main rumah kita, dia dah bertahun tak jumpa mak ayah dah. Bini aku tak boleh keluar pun benar. Tak bagi jumpa mak ayah dah. Itu pun naya mental. Kemudian darar syar'i, apa yang syarak suruh dia buat, tak bagi buat. Macam-macam lah dalam cerita tajuk darar syar'i ni. Kalau benda ni berlaku, dia buat aduan kepada qadi ataupun hakim syar'i, dan mereka pun semak benda ni betul atau tak. Bila mana mereka semak, jika sabit kesalahan yang dia adu tu betul suami dia buat ni tu, maka jika dia memberi kepada qadi atau hakim syar'i sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu perkahwinan ini boleh difasah dengan satu talak, dengan talak khul'i. Okey, talak khul'i maksudnya hakim boleh pisahkan pasangan ni. Cerita dia nak nikah habisnya mana? Banyak noh. Belah dia habisnya nah, bagi dia nya dah. 11, 12, 13 berhenti, stop kan mulut. 14, 15, 16. Tak tahu. Mana boleh tak tahu? Lebih. Letaklah 15. Belah hang nanti nak habisnya nah kakak. Nak kenduri dan sebagainya. 10. Sebab belah perempuan je. Cerita dia mungkin habis dalam 20 kot persediaan kahwin. 20,000 tu ambil mana dia tu? Faham lagi ya? Kerja. Ayah lagi ya? Kau ajar ni? Ajar ni? Oh betul ni pun. Teruk kan? Teruk dah ni pun. Baik, nak abang kata teruknya himpun tu lah. Tolong hargai apa yang Allah Ta'ala bagi.
Apa yang Allah izin, tolong bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Nak boleh nikah pun turut himpun tu. Cari mata dating tu tak kira model dating dan sebagainya lagi. Nah, Allah sebut apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan lagi. Kita bersyukur dengan bini duk ada-ada, tak cari skandal dan sebagainya, janda ke apa ke, tetap cari kan. Allah akan tambahkan nikmat bahagia. Tapi kalau dah duk nikah dah bini pun bila malam tak boleh balik rumah, bukan maksudnya wajib balik rumah. Bila malam kena balik rumah dah, bukannya tu dah. Bini ada kita tak jaga bagi elok, duk cari skandal, dating dan sebagainya, duk buat maksiat dengan perempuan lain gitu. InsyaAllah pastinya akan ada azab Allah Ta'ala. Daripada rumah tangga jadi elok, terus cerai. Dulu nikah habis RM20,000, nak cerai, dia minta RM10 atas senilai dengannya. RM10 beli-beli apa lah ni? Tak nak bak lah. RM10 beli-beli apa? Nasi kandang Husin tu rasa lebih tu. Ha. Lepas tu RM10. Slipper pula ni RM17. Tak tahu nak bak RM10 apa. Tapi dia sandakkan dengan nilai RM10 tu je saja. Jadi sayang bini bagi elok, sayang Allah Ta'ala, sayang Nabi, sayang mak ayah bagi elok. Mudah-mudahan apa yang dibina ni mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pen tak kau? Tak ada. Faham tak faham? Faham? Baik, soalan untuk dua-dua lelaki bini. Yang lain jangan jawab. Apa maksud bulan Qamariah kat situ? Tak tahu dia jawab. Bini yang jawab. Bini kuat ni orang. Boleh Islam. Boleh Islam? Ha, bini jawab. Boleh Islam. Betul tak betul tu? Betul. Betul ikut. Bulan Islam. 4 bulan Qamariah tu sebut bulan Qamariah ni adalah bulan Islam. Maka apa-apa cerita pun dia akan kira berdasarkan bulan Islam. Dia tak kira ikut tarikh Masihi ni, Januari Februari, tapi dia kira ikut Muharram Safar. Tarikh-tarikh yang bila mana kita buat masalah dia akan kira tajuk tarikh dia berdasarkan bulan Islam. Dan ni ambil pen, tolong sign Ustaz. Bahagian suami ada 2 keping. Ada 2 tempat perlu sign, bini pun kena sign 2 tempat. Pak mentua pun sign 2 tempat. Ada 2 kat kita elok belakang. Dia pulas dah tu. Buka kita tu. Lalu kau kerja sekali lagi lah. Mat, dia cuti nikah ni berapa lagi? Kau cuti sekali? Mana? Ha? Cuma cuti? Ha? Ya, yang satu cuti tu kan tak ada sikit. Sama je lah. Dia tadi kan lah. Wah, macamnya black lah. Black nak tengok muka dia pun boleh. Dia nak kahwin je. Oh, dia nak kahwin tu lambat lagi. Suka siapa? Ai, nak naik dah. Oh. Betul aku. So. Kan siapa dia? Tak ada. Oh, nanti lelaki kami sini. Jangan bak tu. Ini kalau tak buat. Abang kahwin yang 60. Betul, jabatan ni. Bagilah dekat. Ha. Dia pun berlakon lain kat rumah. Tak apa. Oh, bensin tak apa. Tak apa. Betul ni pinjam hutang. Pinjam hutang. Cash. Cash and delivery. Dia tukar apa nak terima dia tu? Kita kata apa? Terima kasih mana?
ni salah aku dia selama 30 hari. Dalam tempoh tu tolong pergi jaga agama untuk buat yang original 15 hari kan. Tengok apa? Suluk kat siapa? Suluk kat sini. Tolong buat yang original. So apa CJ nikah. Berapa ni kat nikah? 2.5 kan? Dalam game ni muka apa dulu? Rakam semua. Hitam saja lah. Buat video. Kalau silap jangan duduk ni lah. Jangan duduk dakwa-dakwi pula. Duduk jenuh. Jenuh tak memang kalau. Tengok YouTube Tok Imam. Tidak, kena faham. Memang lelah. Memang lelah. Jadi dalam tempoh tu selagi mana tak ada hantar pergi jabat agama, ambil kamera Helen ke mana ke, Sungai Tani ke apa ke, hotel mana pun tolong bawa dengan bini. Takut-takut jabat agama mai buat apa? Buat rush. Buat serbuan yang tak ada bukti nikah, cuma saya pergi kena heret di jabat agama. Dia faham tak? Dulu masa tak nikah tak takut lah. Kalau dalam nikah dia orang tak takut pula. Aku pun pasal motor agak. Lain ni pun tak tahu lagi. Lain. Okey. Apa jadi? Dalam tempoh 30 hari saja. Dengan kasih dah. Ini kasih dah. Baik, dengan serahnya dokumen ni pada hari ni, maka petang ni selesailah majlis kita pada hari ni. Jadi saya sebagai junikah pada hari ni mohon maaf pada semualah pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali dan sebagainya. Kalau ada salah silap bahasa dan tata kelola, tamu dok tata kelola pengurusan akad nikah kita pada hari ni. Jadi kalau tak ada apa-apa, ada soalan lagi tak? Tak ada dah. Okey. Saya sekali lagi saya mohon maaf. Saya tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nuri buat kat mana?